Hello, Assalamualaikum. Makcik Asia ya? Hari ni hari lahir makcik kan? Saya nak sampaikan pesanan daripada anak makcik. Nak pergi dah ni, makcik dah siap ke? Dah bangun ke? Saya dah bangun, dah mandi. Nak bangun. Ikutlah, sebab dapat tahu makcik tak berapa sihat. Memang tak kesian, tapi dah berhenti dah. Kejap lagi saya sampai. Okey makcik, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu kepada Awi. Awi, saya nak sampaikan pesanan daripada Awi. Kulit kuning untuk makcik. Bagi je, Lim. Selamat hari lahir. Ni ada pesanan pada dia. Nak saya bacakan atau makcik nak baca sendiri? Bolehlah baca. Tak sihat ke? Batuk, sorry, lama. Baik. Okey. Letak. Dalam ni ada serunding ya makcik? Tak apa, saya bacakan pesanan daripada Awin ya. Assalamualaikum mak. Allah selamatkan kamu mak. Duduk cik, duduk. Happy birthday mak. Semoga mak sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik. Kami sentiasa rindukan mak. Rindu yang sentiasa dilepaskan dalam doa. Tunggu kami mak. Jumpa mak. Terima kasih untuk segala pengorbanan dan susah payah mak. Terima kasih sentiasa doakan kami anak-anak mak. Terima kasih menjadi tiang rahmat kepada kami semua. Kerana itu kami semua kuat berada di tempat yang selayaknya kami berada sekarang. Semoga Allah sentiasa permudahkan segala urusan mak, dunia akhirat. Amin. Salam peluk cium dan rindu dari Awi. Ni boleh simpan ya. Alhamdulillah. Dapat anak yang baik. Gulai daging, lepas tu pisang tu mak saya bagi. Bolehlah buat goreng-goreng pisang nipah. Terima kasih ya. Ya, saya pun terima kasih makcik ya. Minta maaf ganggu makcik ya. Alhamdulillah.